Bill Gates mencuri idea dia, hianati. Dia bagi peluang tengok prototype dia. 40 tahun dulu, Steve Jobs ada misi besar untuk membangunkan sebuah komputer graphical user interface. Tapi masalahnya masa tu, dia tak tahu macam mana nak bangunkan sistem sebegitu. So, dia guna hubungan baiknya dengan Xerox untuk melawat pusat penyelidikan atau dikenali Palo Alto Research Center yang boleh dicuri idea untuk dia bangunkan sistem dia. So, dia jumpa graphical user interface dengan icon, dengan window, dengan mouse yang apa yang kita guna hari ini. So, dia buat balik idea, dia membina satu prototype sistem operasi yang baru. Tapi, kalau tidak ada software di dalamnya, dia ibarat sebuah aquarium yang cantik tapi tidak ada ikan di dalamnya. Barulah ada nilai kepada user end. Pada saat itulah dia bekerjasama dengan Bill Gates. So dia tunjuk prototype pada Bill Gates dan Bill Gates propose untuk bangunkan Microsoft Word dan Microsoft Excel seperti yang kita guna hari ini. Pada tahun 1984, Steve Jobs melancarkan Macintosh dan itu adalah komputer pertama menggunakan graphic user interface. Maka seluruh dunia menyifatkan ini adalah satu revolusi baru. Tapi rupanya dalam diam, Bill Gates ni ada juga bercita-cita untuk buat sistem operasi macam Steve Jobs. Dia pun ada sistem operasi dia sendiri yang dikenali sebagai Microsoft DOS. So dia pun macam idea ni pun menarik untuk dia buat satu lagi operating system. Pada tahun 1985, Bill Gates pula melancarkan Windows 1.0. Pada saat itulah bermulanya konflik di antara dua figura teknologi ini yang Steve Jobs menuduh Bill Gates mencuri idea dia, hianati, sebab dia bagi peluang Bill Gates untuk tengok prototype dia tapi dalam masa sama mencuri idea dia. Tapi bagi Bill Gates, dia ada pandangan yang berbeza sebab idea asal tu adalah pada Xerox. So perdebatan siapa curi siapa sehingga ke hari ini dah tidak ada penyelesaiannya. Tapi yang pasti persaingan kedua-dua figura ini telah mengubah dunia, mengubah cara pekerjaan kita kepada hari ini.